Harga hartanah Johor melonjak pesat didorong pembangunan Rapid Transit System Link dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura. Sesetengah unit kediaman kini melepasi RM1,000 sekaki persegi, mencetuskan kebimbangan pertumbuhan bersifat spekulatif. Menurut Rahim & Co, Johor mencatat 21,061 transaksi kediaman bernilai RM9.86 bilion dalam separuh pertama 2025, meningkat 12.9% dari segi volume dan 9.3% dari segi nilai. Purata harga transaksi kediaman ialah RM467,955. Sektor perindustrian merekodkan RM3.63 bilion, manakala subsektor kedai pejabat RM2.17 bilion walaupun volume menurun. Pengarah penyelidikan Rahim & Co, Sulaiman Sahih, berkata minat pelabur meningkat dengan adanya RTS dan JSSEZ, namun kerajaan perlu lebih proaktif mempromosikan insentif bagi mengekalkan daya saing. Beliau menekankan pembangunan bukan hanya projek fizikal, tetapi juga penambahbaikan tenaga kerja dan polisi mesra pelabur. Sulaiman menegaskan dasar kerajaan perlu melindungi pembeli tempatan dan mengekalkan keseimbangan pasaran. Katanya pertumbuhan mesti inklusif, bukan hanya isu Johor tetapi Malaysia secara keseluruhan.